Halo saudara semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta Honda HRV 1.8 Aspect tahun 2016 auto modern dia. Okey, mari kita tengok yang ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta Indiara talan lega luar macam mana. Okey, let's go. Okey, so you boleh nampak yang ini kereta air baru masuk saja. Air pun langsung tak ada buat apa. Okey, air cuci sahaja. So you boleh nampak di metak semua so okey lagi lah. Sekarang I pelan-pelan jalan satu lau bagi customer tengok ini kereta. Ini kereta satu owner, one owner pakai sampai sekarang ni kereta. So sekarang I pelan-pelan jalan satu lau lah bagi tengok kereta condition dia body macam mana. Boleh nampak dia ada lampu semua sekali yang cantik lagi ya. Tak ada masalah apa. Nampak tak semua sekali. Okey. Tengok cermin dia ada kena sikit crack lah sini. Okey. So line-line semua okey. Sampai atas momom semua sekali boleh nampak lah. Boleh tengok habis. Okey. So ini lim pun sama pakai yang original Mesize. Dia pakai Mesize 215 60 16 inch. Tayar bunga so ada lagi dekat 20% macam ni. Okey. Tutup kawan sama sekali ada juga Okey. So tengok depan. Okey, depan ni tayar pun lebih kurang ada dekat 20% sampai 25% lah. Okey. Tengok talan sama sekali tutup kawan sekali pun semua ada juga. Okey. Sekarang engine so start tengok sangat sengit saja. Okey. Tengok tayar dia. Empat tayar semua lebih kurang lah 20% sampai dekat 25% macam ni. Semua pakai Toyo me tayar. Okey, nampak talang semua sekali cantik-cantik juga. Nampak belakang semua sekali. Okey. Tayar lebih kurang lah ada lagi lekat 20%. Okey, talang semua sekali. Tengok. Okey, cantik-cantik ini kereta. Okey, so sekarang kita tengok untuk dalam. Okey, nampak talang seat dia semua okey lagi ni. Nampak tak? Dia punya kain semua okey, cantik lagi. Tutup tempat sini pun boleh tengok semua okey juga. Okey. Yang tepi sini papan dia pun okey juga. Ini gam tepi yang semua yang original lah. Nampak lah kertas dia. Okey. Ini ada lampu dia HRV. Okey. Nampak bawah semua sekali carpet dia. Bawah semua sekali 100% tak ada kena banjir ni kereta ini kereta. Okey. So kita sekarang masuk dalam. Okey, kita tengok march dia. Ini kereta march jalan 95347 km. Okey. Nampak steering dia pun semua okey lagi cantik lagi. Boleh tengok semua sekali. Okey. Consumer dia semua sekali okey, cantik-cantik juga. Ini radio semua yang standard original nampak semua sekali. Okey. Atas lampu semua okey lah, tak ada masalah apa. Sampai belakang nanti kita pergi tengok. Sekarang agak-agak pergi tengok dia. Okey. So side mirror macam mana? Okey, side mirror boleh simpan, tak ada masalah apa. Buka balik. Ini semua ada function dia. Eco move, itu depan lampu semua boleh adjust ni. Okey. So power window. Okey. Belakang. Okey. Okey, empat power window semua boleh guna. Semua tak ada masalah apa. Aircon pun sejuk juga. Okey. So nanti kita pergi test drive bagi tahu lah kereta condition macam mana. So sekarang kita tengok untuk belakang. Okey, nampak belakang seat dia pun cantik juga sangat cantik juga. Bawah carpet semua sekali ada juga ni. Okey. Boleh nampak ni. Atas momom dia semua sekali pun cantik juga, tak ada masalah apa semua clear ni. Tengok tak papan dia semua sekali. Okey. Ini tepi gam sampai bawah sama yang ori ni semua sekali. Talang semua yang original Kereta ini I siap puspakom ni. Kalau you nak lepas semua I pun boleh pakai tengok juga. Okey, tengok untuk belakang. Sama jugalah. Ini untuk boleh simpan ni Nanti sini belakang berapa liter boleh taruh barang aku dekat sini I pakai semua tahu. Kita tengok tepi dulu. Nampak tak ini semua yang original. Nampak tak ini semua yang original. Tak ada kena apa-apa masalah ni. Okey. Tengok spare tayar sama juga dekat bawah. Tengok panel dia semua sekali sama yang ori ni. Okey. Kita betul-betul dulu. Okey. Tengok tunjuk bawah. Semua sekali boleh nampak ni. Hijab pun sama yang ori ni. Okey. Okey, tutup balik.
Nombor 3 pintu. Kita tengok juga papan dia semua okey jugalah, cantik lagi. Ini kan tepi sampai sekali bawa, semua yang original. Lampu semua sekali ada. Okey. Tengoklah. Semua okey tak ada masalah apa ni. Okey. Tengok lagi sekali dalam papan dia. Pun cantik juga Ini gan tepi sampai bawah sama juga getas dia. Okey. Nampak semua sekali. Ini. Okey. Nampak semua sekali. Semua okey. Okey. So kita tengok enjin dia dalam macam mana. Okey, kita tengok enjin dia macam mana. Cek dulu ada leaking, tak ada leaking, sama sekali tengok. Okey. Okey, so sama juga nanti ini kereta berapa cc horsepower, aku kat sini I bagi customer tahu. Okey, kita tengok atas. Kertas dia semua sekali ada tapi cuba sini ada sekali rosak lah. Ni nampak tak stiker dia semua original. Kertas ni nampak semua sekali orinya. Okey. Semua sekali tengok ori ni. Tengok ini engine I belum cuci, tak ada buat apa lagi. Tengok semua sekali lampu dia semua sekali original, panel pun sama juga. 100% janji kereta tak terkena langgar semua sekali, nampak cantik-cantik. Kereta pun tak terkena leaking apa-apa semua clear, cantik. Lepas satu jalan. Dua-dua ada jalan semua tak ada masalah apa. Okey, cuci tengok bawah. Ada leaking, tak ada leaking, boleh nampak habis. Okey, so tengok sampai habis, tutup balik. Okey, so sekarang kita pergi test ride ni kita dah bagi customer tahu kereta condition macam mana. Okay, let's go. Okay, kita pakai seatbelt. Okay, masuk T, brake. Okay, let's go. Kita jalan test riding kereta. Tengok, ini kereta so okay juga pun cantik juga. Semalam I ada test satu yang itu E-Spec tahun 2018. Sekarang hari ni dapat lagi satu 2016, tapi ini yang standard lah, itu yang S-Spec. Okay. So sekarang ni sama, I test bagi tahu kereta macam mana condition dia. Okay, jaga-jaga kereta juga. Okay, satu kereta jalan. Okay, sama juga kita test main tempat kat sini. Jalan untuk belakang sini. Dash S-over macam mana dulu. Okay. Tengok sofa ini ada depan ada bunyi sikit lah. Saya rasa dia S-over punya bunyi dia. Okay, pegang kuat sikit saja. Okay. So tengok kita test pun sama juga, cantik juga. Yang ini 2016, harga memang murah lah. Ini kita jual 30 lebih saja. Okay. Nanti tolong tengok sampai habis ini video, sampai ambil kereta sana. Nanti saya bagi tahu ini kita harga kita nak jual berapa. Okay. Tengok sama, sengit jugalah. Dia sikit je bunyi dia. Kalau you minat, you boleh datang sini, boleh rasa lah ini kereta. I test bagi tahu macam mana kereta condition dia. You boleh test. Tengok semua okey. Kereta ini pun boleh buat full loan juga. Kalau you nak full loan pun boleh juga. Cuba tengok email dokumen macam mana dulu. Okey. Tengok email gaji lah. You boleh inform sama saya, boleh call sama saya. Tengok I test. So okey, very good lagi. Sama juga, memang bagus kereta ini. Okay, so sekarang kita nak pusing lah. Kita test dulu rise up macam mana, jaga kita motor. Okay, tengok minyak. Tengok. Okay, sama juga, cantik juga. Rise up tak ada bunyi apa-apa. Okay, depan sekali. Kita pusing balik dekat sini, jaga motor kereta. Okay, pusing. Tengok. Sekejap I nak tengok kereta. Ada kereta. Kita nak jaga kereta ni. Okay, okay, jalan. Okay, so light up dia memang kanan kiri tak ada masalah apa. Dekat pingat. Tengok. Okay, very good. Depan ada kereta motor lah, pelan-pelan sikit lah. Tapi confirm lah, you datang sini, you boleh test ride ni kereta. Memang tak ada masalah panggil-panggil apa lah. Jalan saja ini kereta.
Okay, so sekarang kita balik ambil outfit. Kita nak bagi tahu ini harga kita nak untuk jual berapa. Okay, nanti kita jumpa lagi. Okay, I sampai ke time belakang outfit sini, I parking dekat sini dulu. Okay, siapa yang terminat boleh datang jumpa saya. I parking dekat sini lah. Sinilah ke time pengagal motor Kuang Hui. Okay, masuk key, handbrake. Okay, so sekejap buka sibuk. Okay, so kakak semua, kalau minat yang ini kereta Honda HR-V 1.8 Aspect tahun 2018 auto modern dia. Kalau peminat boleh datang jumpa saya lah. Nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okay, so sekarang kita nak cerita yang ni harga. Kalau yang ini kita harga, I jual set tukar lama sama bos bakong untuk jual cash 35,800. Kalau nak untuk pinjaman pun boleh juga. Tambah lagi 2,000, jadi 37,800. Harga ini semua belum masuk rotek sama insurans. Okay, kalau peminat boleh datang jumpa saya atau call I dulu. Datang sini tengok ini kita dengan test run kita. Okay, see you later. Bye.